Menjelang hujung tahun ni, hujan makin kerap. Dan for the last 2 days, hujan tak berhenti-henti. Aku rasa dah official lah ni. Kita dah masuk musim banjir 2025. Okey, cerita dia macam ni. Semalam aku datang, air ni 2 meter kat bawah sana. Rendah lagi air ni. Dah start laju tapi still rendah. Dan banyak sangat ikan tengah melompat cuba naik ke hulu. Dan aku siap tangkap video lagi, video slow mo ikan melompat semua benda. Aku baca okey ni memang bakal jadi video yang cantik ni. Aku datang hari ni nak cek air. Air dah tinggi ni. Ada lagi lah kuat like semeter sebelum dia limpah ke atas tanah. So dengan kadar air naik laju macam ni, aku rasa by tomorrow tempat ni dah flooded dah. So kita dah tak ada masa lah. Curi bakul mak aku dulu. Banjir dah nak naik, jadi jom kita cepat. Masa aku kecil dulu, kat kawasan tali air rumah aku lah, selalu ada orang tahan perangkap ikan yang dinamakan lompatan. Ianya diletakkan kat kawasan air jatuh. Orang kampung cakap ikan memang suka main air laju. Mungkin dia orang nak ke hulu. I'm not sure what their motivations are, tapi ikan memang suka melompat kat kawasan air jatuh. But first, aku kena minta maaf atas skill lukisan aku yang tak seberapa ni. Aku yakin ada antara korang yang pernah tengok perangkap yang macam ni. Mungkin tempat korang nama lain. Lompatan ni macam perangkap drive-thru all you can get fish trap. Dibuat dari frame kayu dan jaring halus, dan di hujungnya ada awning. Ia akan digantung condong ke bawah just above the water surface tempat air jatuh. Dan bila ikan nada datang and lompat masuk, dia akan slide down to the bottom. Dan bila dia cuba lompat keluar, tak boleh sebab ada awning tu. Perangkap yang agak bijak dan perangkap yang aku niat nak buat, tapi tak sempat sebab air dah nak naik. So kita have to settle with the laundry basket je lah. Raga ni payah kot nak bawa naik motor. Oh, kalau aku jatuh dalam ni, I will be the first orang mati lemas dalam tali air ni in like 20 years. Sepanjang aku besar tak pernah ada orang lemas kat sini. It is kind of scary. Agak scary ke lah. Kayu tu scary. Aku kena keluarkan kayu ni dah. Aku kena tangkap kayu ni. Dia mengganggu aku. Tak sampai. Dia pergi mana? Sini kau. Sekarang. Yes, got it. Oh yeah. Pergi mampus lah. Ada ikan berjaya sampai atas. Aku tak perasan pun ada seko masuk dah. Aku tak perasan pun bila ikan ni masuk. Tapi kita dah ada seko. Ikan apa benda ni? What kind of fish is this? Oh. Ikan pertama menggunakan lompatan manual. Okey, bye. Jom kita cuba lagi. Aku nak seko ikan mahal sikit. Aku nak haruan ataupun mega pipi ya. Ikan yang canggih sikit lah. Kalau aku tangguh dah ni ada ikan ke? Tak ada. Dia lompat sebelah. Lompat sebelah raga aku. Lompat adalah raga aku. Kalau aku... sambil-sambil aku nak angkat. Ada seko masuk. Ikan yang sama. Oh, no. No. Dia masuk dalam semak. Oh, no. That was it. Dah jatuh dalam air balik.
Satu lagi masuk. Hahaha. Ikan jenis sama juga. Ikan apa ni? Aku rasa ikan peridong. Peridong. Orang panggil. Wow, 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 wow. Aha. Ikan ketiga hari ni. Oh God, kenapa dia ping. Mendapat menggunakan lompatan manual. Berjaya. Satu lagi masuk. Ikan sama. Aku tunjuk kat kamera dada je lah. Malah dia nak pergi sana. Wow, besarnya. Ikan haruan besar nak mampus. Ada kereta berhenti depan ni nak tengok aku buat aktiviti menangkap ikan ni pula. Nak curi idea tu. Oh, abang ni datang menanggut dah. Banyak nak mampus. Abang tu sekali tanggup je. Banyak nak mampus ikan naik. Aku kena curi idea dia ni. Oh, banyak ngah kalau tanggup. Ha? Bawa tanggup. Saja dua video lah. Try juga. Oh, tu dapat. Ikan temperas. Banyak. Jom kita cuba tanggup belah sini. Belum ada orang tanggup lagi belah sini. Oh. Holy. Banyak nak mampus. Tapi aku tak nak ikan kan. So aku rasa baik aku bagi kat abang ni lah. Mungkin khabar kot. Kita buat video lah, bukan nak ambil pun ikan. Ikan merah pipi tu. Oh, gasah. Oh, gasah merah pipi ni. Oh. Sabang-sabang eh. Merah pipi jarang boleh besar ni kalau ngai. Oh, dapat. Terbol. Oh, apa dia ni? Bermacam-macam jenis. Ada temperas, ada macam terbol lagi. Bermacam jenis ikan. Dapat. Dengan setiap tanggukan dia. Kenapa tinggal kamera ke atas ni? Tangkaplah gambar. Aduh, noob betul lah. Okay, aku rasa sampai sini je lah kot video hari ni. Sama esok pula. Tempat ni is getting too busy. Dah terlalu ramai orang tiba-tiba datang menonton abang tu menggasak ikan. Okay, jumpa esok. Ini adalah pagi seterusnya selepas aku buat video lompatan manual semalam tu. Air terjun dah tak ada. Sekarang dia just dah jadi sungai. Kita kena fikir strategi lain lah untuk tangkap ikan. Saja sambil-sambil jalan-jalan ke motor ni kita cuba. Mana tahu dapat. Tak ada. Yeah. Tak ada. Aku nampak ikan-ikan macam berenang-berenang dalam air ni. Ya. Tak ada. Haha. Lagi pula. Aku rasa aku mungkin ada idea dah kot. Kita nak buat video pasal apa. Jom. Aku yakin korang kenal perangkap ikan yang dipanggil bubu kan? Cylindrical, lubang besar yang mudah nak masuk kat depan, yang narrows down jadi lubang kecil yang kalau kau ekor ikan, it's almost impossible untuk kau jumpa lubang keluar. Yes, tapi yang aku nak buat hari ni bukanlah bubu, tapi adik-beradik dia. Tempat aku panggil Temila.
Seperti bubu, dia juga adalah a cylindrical fish trap. Tapi instead of being horizontal, temila ni adalah perangkap yang dipasang vertically. Dan lubang dia adalah a vertical slit dari atas sampai bawah perangkap ni. Aku personally rasa dia just lagi mudah nak buat lah. Itu sebab aku pilih dia. Ini adalah temila ketiga yang aku pernah buat dalam hidup aku. Yang dua pertama tu aku buat zaman sekolah lah. So dah berdekad dah lamanya aku tak buat benda ni. Rupa dia agak buruk, tapi aku rasa it will get the job done. Lama juga aku duk pusing-pusing kawasan sawah ni cari tempat yang aku nampak macam ada potensi untuk cuba tahan perangkap kita ni. Dan aku rasa aku dah jumpa tempat yang nampak ada potensi dan nampak agak selamat untuk tinggal benda ni semalaman. Tu sebab situ ada air keluar. Dan kat sini nampak macam dia ada tempat dalam sikit. So mungkin boleh cubalah, boleh cuba. Ni satu benda yang pasal tahan temila ni lah yang aku nak beritahu korang. Benda ni kena timbul sikit daripada air atas tu. Sebab ikan darat, ikan-ikan yang duduk kawasan sawah macam ni lah, kebanyakan macam ikan haruan dan ikan puyuh, diorang banyaknya adalah spesies yang kita panggil obligate air breather. Diorang spesies ikan yang wajib datang ke permukaan dan bernafas. Kalau tak, diorang lemas. Kelakar juga ikan boleh lemas dalam air kan. Sebab tu macam tempat duduk dia kan. So bila ikan masuk perangkap engkau dan dia terperangkap dalam tu, dan dia nak naik ke atas untuk ambil udara, tak dapat, dia just mati lah. Dan kau datang esok, kau angkat-angkat benda tu, ikan tu dah busuk. So pastikan perangkap engkau sentiasa timbul sikit dari permukaan. Dan sekarang ni aku perlu ambil rumput-rumput sikit, sorok-sorok sikit. Aku takut aku datang esok hilang tu. Ya. Paginya, so jomlah kita cek ada dapat apa-apa ke tak. Perangkap kita masih di sini. Alhamdulillah tak kena curi. Adakah ada ikan? I don't know man. Tak nampak pun ada. Tak nampak macam kesan-kesan ada ikan ni. Apa, kita cuba dulu. Kita cuba turun tengok. Ada 2 ekor siput. Bukan, ada 4 ekor siput. Okay, that was a failure. Tapi aku masih yakin dengan perangkap aku ni. Aku rasa ni bukan masalah perangkap lah, ni just masalah tempat. Tempat ni just tak ada ikan. Hopefully Maka bermulalah episod beberapa hari aku duk tahan temila ni di pelbagai tempat. Ada yang tak boleh hasil, ada yang boleh hasil sikit, ada yang boleh hasil banyak. Ada sekali tu aku angkat ada 30 ekor lebih ikan. Tapi sayang masa tu aku tertinggal kamera. Anyway, dengan adanya temila ni, dia telah memberi aku idea. Aku nak buat video underwater, tunjuk cara ikan masuk perangkap ni. So aku just ikat action cam aku dalam temila ni dan selam dalam kolah ikan kat rumah aku. Nak buat kat luar, aku tak berani nak tinggal kamera. Dan kat sini aku buat silap. Kau ingat lagi tadi aku cakap pasal nak tahan temila ni kena bahagian atas dia perlu timbul sikit dari permukaan. So pastikan perangkap engkau sentiasa timbul sikit dari permukaan. Kolah aku ni dalam sikit dan temila aku tenggelam habis. Which aku perasan, tapi aku fikir tak apa kot sebab aku nak buat kejap je ni. Battery action cap pun tahan berapa lama je. So kejap je ni aku nak buat ni. Dan terus within the first 5 minutes dah ada ikan masuk. Dia macam, wow, besarnya rumah. Dan kemudian kawan-kawan dia pula yang lain masuk. Yang ni memang pengaruh rakan sebaya lah, ramai-ramai masuk. Apa yang aku underestimate-nya adalah betapa cepatnya dia mati lemas di dalam air. Lepas 4-5 minit, dia tak boleh ambil udara. Kau boleh nampak dia makin gelisah dan cuba cari jalan keluar. Dan lepas tu kau boleh dengar bunyi dia orang desperately melangkah-langkah sangkar nak cuba escape. Dan perlahan-lahan, satu-satu mula tenggelam ke bawah. Overall, aku tinggal temila ni dalam kolam lebih kurang setengah jam je. Dan ikan-ikan ni mati lebih kurang dalam 12 ke 13 minit selepas diorang masuk. Aku sebagai pemancing selalu juga makan ikan yang aku tangkap. Dan ikan yang aku makan selama ni semua mati cara sama. Mati through asphyxiation. Mati tak boleh bernafas atas darat. Jadi, kenapa kali ni aku rasa bersalah? Kenapa aku rasa macam zalim?
Jadi demi tak membazir nyawa ikan-ikan ni, supaya tak sekadar untuk konten aku diorang mati, aku terus buka YouTube, tengok tutorial macam mana nak buat ikan pekasam. Kecil pun kecil lah. Asalkan aku tak rasa aku bunuh ikan ni sajalah. Anyway, doakan pekasam aku menjadi. Dan satu lagi, musim banjir ni macam tak jadi. For some reason cerah balik, air tak limpah. So setakat ni je lah video hari ni. Okay, bye.